Di seluruh dunia Melayu, ada satu gelaran yang memecahkan rasa ingin tahu. Said dan pasangannya, Sharifah. Gelaran yang kadang membawa hormat, kadang membawa salah faham, dan kadang menjadi pintu kepada sebuah sejarah panjang yang disembunyikan oleh masa. Ramai yang bertanya, kenapa ada orang bergelar Said? Adakah ia hak istimewa? Adakah sesiapa boleh memakainya? Atau ia milik keturunan tertentu? Hari ini, kita menjejaki kisah itu. Kisah yang bermula jauh-jauh sebelum wujudnya Melaka, sebelum Islam tiba ke Nusantara, sebelum bangsa Melayu mencatat nama di peta dunia. Kita kembali ke tanah kering di Yaman, ke lembah Hadramaut dan lebih jauh lagi ke kota Basra, hingga ke jalur perdagangan lautan Hindi, sebelum jejak kaki ini akhirnya sampai ke Aceh, Melaka, Kedah, Pulau Pinang dan Johor. Ini bukan cerita mitos. Ini adalah sejarah yang disusun oleh sarjana, manuskrip lama dan rekod nasab yang disimpan rapi selama berabad-abad. Selamat datang ke Rahsia Silam. Kisah Said dan Sharifah. Kisah darah, dakwah, perdagangan dan asimilasi yang akhirnya menjadi sebahagian daripada identiti Melayu hari ini. Dalam tradisi Islam, gelaran Said dan Sharifah merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW melalui dua cucunda baginda, Hasan dan Husain, putera kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Dalam satu kajian komprehensif oleh Muhammad Syafiq Hassan, Muzaffar Mahmud dan Muhammad Aizer Mustafa 2022, para penulis menegaskan bahawa gelaran ini digunakan secara meluas dalam masyarakat Islam global untuk menandai nasab Ahl Al-Bait, keluarga Nabi yang dihormati sejak awal sejarah Islam. Namun, alam Melayu mempunyai adaptasi tersendiri. Kita menggunakan ejaan Said, bukan Sayyid. Dan gelaran ini bukan sekadar keturunan Arab. Ia merujuk kepada garis keturunan tertentu, bukan semua yang berbangsa Arab. Ini penting. Tidak semua orang Arab adalah Said dan tidak semua Said itu berbangsa Arab sepenuhnya. Kerana sejarah mempunyai cara unik untuk mencantumkan bangsa, adat dan perkahwinan lintas generasi, sehingga akhirnya lahirlah identiti Said Melayu yang kita kenal hari ini, satu identiti yang rumit dan menarik. Untuk memahami Said dan Sharifah di tanah Melayu, kita perlu kembali ke abad ke-10 Masihi. Menurut kajian standard berkaitan sejarah Hadramaut yang diringkaskan dalam banyak karya orientalis dan sarjana moden, pusat kepada keturunan Said di Nusantara ialah tokoh bernama Ahmad Al-Muhajir. Beliau berhijrah dari Basra ke Hadramaut pada sekitar tahun 930 Masihi akibat pergolakan politik. Keturunannya kelak dikenali sebagai Ba Alawi Sada, satu kelompok ulama, pendakwah, pedagang dan ketua kabilah yang sangat berpengaruh di rantau Timur Tengah dan Lautan Hindi. Profesor Ahmad Ibrahim Abu Syub dan Dr. Hasan Ibrahim dalam buku akademik mereka yang sering dirujuk mengenai diaspora Hadrami menerangkan bagaimana keturunan Ba Alawi memiliki satu kekuatan luar biasa. Mereka adalah penyebar Islam yang lembut, berilmu dan dihormati, tetapi juga pedagang global yang cekap. Kerana itulah, mereka menguasai laluan perdagangan dari Yaman ke India, Sri Lanka, Afrika Timur dan akhirnya ke Nusantara. Ini bukan migrasi kecil-kecilan. Ini adalah gerakan berabad-abad yang membentuk identiti keagamaan dan sosial di banyak wilayah, termasuk Aceh, Melaka dan Kedah. Gelombang kedatangan Arab Hadrami ke alam Melayu berlaku terutama antara abad ke-15 hingga abad ke-19. Sarjana terkemuka Malaysia, Latifah Abdul Latif, melalui kajian The Hadrami Arabs in Malaya Before the Second World War, menunjukkan komuniti Said dan Sharifah sangat aktif di Singapura, Pulau Pinang, Melaka, Johor. Mereka terlibat dalam perdagangan rempah, kain dan perkapalan. Mereka mengasaskan madrasah, masjid dan jaringan ulama, dan mereka menjaga nasab melalui sistem catatan yang ketat.
Nama keluarga seperti Al-Attas, Al-Jufri, Al-Sagof, Al-Habsyi, Al-Khairid, Al-Jamalul Lail, semua ini berkait dengan keturunan Ba-Alawi yang datang ke Nusantara. Di Kedah, Profesor Sharifah Zaleha Said Hassan, salah seorang sarjana Melayu yang paling banyak menulis tentang komuniti Arab Malaysia, menjelaskan bahawa proses jadi Melayu berlaku secara beransur-ansur. Mereka memakai pakaian Melayu, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa harian, mengamalkan adat Melayu termasuk kenduri dan perkahwinan, tetapi masih mengekalkan nasab Ba-Alawi melalui gelaran Sayyid dan Sharifah. Di sinilah kita melihat sesuatu yang sangat istimewa. Arab Hadrami menjadi Melayu dan Melayu menerima mereka sebagai sebahagian daripada diri. Identiti ini akhirnya menjadi unik kepada Nusantara, tidak terdapat di India maupun Timur Tengah. Salah satu topik paling sering dibahaskan ialah isu perkahwinan Sharifah dengan lelaki bukan Said. Dalam Irsyad Al-Fatwa siri 422, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menjelaskan, perkahwinan itu sah menurut hukum syarak. Isu tidak sekufu yang dibahas ulama klasik bukan syarat sah nikah. Yang lebih utama ialah agama, akhlak dan amanah tanggungjawab. Sarjana kontemporari menekankan bahawa perbahasan kafaah ini berasal daripada adat masyarakat Arab purba, bukan hukum wajib Islam. Di tanah Melayu pula, adat keluarga lebih memainkan peranan. Ada keluarga yang mahu mengekalkan nasab, ada keluarga yang tidak kisah. Kedua-duanya tidak salah. Apa yang penting ialah memahami bahawa gelaran Said dan Sharifah bukan tiket keistimewaan, tetapi satu amanah identiti dan sejarah. Hari ini, terdapat beberapa salah faham yang sering timbul. 1. Semua orang Arab ialah Sayyid. Tidak benar. Gelaran Sayyid merujuk kepada mereka yang bernasab kepada Ahl Al-Bait, bukan semua keturunan Arab. 2. Sayyid mesti alim. Ini romantisasi masyarakat. Sarjana seperti Sayyid Muhammad Dawilah Al-Adrus pernah mencatat bahawa keturunan Ba-Alawi sendiri menekankan bahawa kemuliaan bukan terletak pada nama, tetapi akhlak dan ilmu. 3. Gelaran Sayyid hanya wujud kalau wajah nampak Arab. Ini juga salah. Kajian diaspora Hadrami menunjukkan bahawa di Malaysia, banyak keluarga Sayyid sudah berasimilasi, berwajah Melayu, berbahasa Melayu, beradat Melayu, tetapi masih menjaga salasilah. 4. Sesiapa boleh pakai gelaran Sayyid? Secara undang-undang, tiada larangan. Tetapi secara tradisi, keturunan Sayyid dijaga melalui manuskrip salasilah yang disahkan oleh ulama dan badan nasab seperti Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Pada akhirnya, gelaran Said dan Sharifah bukan sekadar huruf di hadapan nama. Ia adalah sebuah jejak perjalanan panjang. Dari gurun Basra yang panas ke lembah Hadramaut yang sunyi, menyusuri angin lautan Hindi, berlabuh di Aceh, Melaka, Kedah, Johor dan akhirnya menjadi sebahagian daripada wajah Melayu hari ini. Ia kisah tentang dakwah yang lembut, perdagangan yang menghubungkan benua, perkahwinan yang menyatukan bangsa dan identiti yang terus hidup walaupun dunia berubah. Kerana sejarah bukan sekadar apa yang tertulis, tetapi apa yang kita warisi tanpa sedar. Dan di sebalik nama Said dan Sharifah, ada satu pesan halus dari masa lalu. Ketahuilah asal-usulmu, kerana di situlah tersimpan arah masa depanmu.